Dan saya Hadi Syakil. Untuk pengetahuan anda, air adalah sumber penting dalam kehidupan harian kita. Tetapi kita tidak sedar bahawa kita telah membazirkannya kepada perkara yang tidak perlu. Mari kita lihat perbandingan antara penjimatan Dan pembaziran air. Jom! Apa yang anda dapat daripada lakonan sebentar tadi? Cuba kita fikirkan semula. Oh, iya. Individu tersebut terlupa untuk menutup paip air. Kadang-kadang kita terlalu lalai dengan apa yang kita lakukan sehingga kita membiarkan air itu mengalir tanpa kita sedar. Perkara-perkara kecil sebegini akan menyebabkan pembaziran air akan semakin meningkat. Selain itu, kita juga boleh menyedarkan dengan cara menampal poster kesedaran. Kita juga boleh menadah air hujan untuk menyiram tanaman pokok. Jika anda semua masih tidak jelas dengan mesej yang kami sampaikan sekian tadi, mari sini saya jelaskan dengan lebih lanjut. Bayangkan suatu hari anda bangun daripada tidur dan anda bergegas ke tandas untuk membasuh muka. Tetapi apabila anda membuka paip air setitik pun tidak keluar daripada paip itu. Dari situlah anda sedar bahawa anda perlulah ambil pengajaran daripada situasi-situasi seperti itu dengan menadah air lebih awal agar dapat membuat persediaan untuk masa akan datang. Kan Hadirah? Betul tu Rasha. Sebab tu penting untuk kita menyimpan air sebagai persediaan awal. Sedikit pun boleh memberikan banyak impak. Dan untuk mengelakkan perkara yang tak diingini berlaku. Ingat, malang tidak berbau. Hadi, sini jap. Kenapa? Dah lambat dah. Selamat lah. Baiklah semua, kami harap video kami dapat memberi manfaat kepada anda semua. Ingat, Jom Zimai. Jangan bazir. bye!